dapatkan. Hai, saya daripada Outdoor Team Malaysia. Hari ini mengendalikan trip ke Krabi selama 3 hari 2 malam. Assalamualaikum geng, jumpa lagi. Kali ni kita pergi bersama O-Team untuk trip 3 hari 2 malam ke Krabi, dan juga kita akan bermalam di Aonang, dan kita akan pergi snorkeling dan juga kita akan hiking di sana. Okey, jom bergerak kita. Okey, trip kali ni isteri saya Puan Junita akan ikut sekali. Okey, nak jaga saya punya makan minum kat sana nanti. Let's go. Kita dah pun sampai ke negeri Perlis Indra Kayangan. Okey, so pagi ni kita sarapan dulu, penuhkan perut. Okey, kita ke border. Kita ke Wang Kelian. Wang Kelian, Bamjin. Jalan-jalan. Pagi ni, hari ni kita akan pergi ke Krabi. Sekarang kita berada di area Wang Kelian, sarapan dulu. 3 hari 2 malam. Mana ni? Mana? Ya. Kita di Wang Kelian Viewpoint. Konek mampu. Kita sementara nak pergi ke border, kita pergi ke Wang Kelian dulu, border viewpoint. Okay, standby. Kita layan view dulu daripada puncak Wang Kelian ni sebelum kita masuk border sekejap lagi. Lagipun pagi lagi ni. Okay, layan view dulu. Alhamdulillah, kita dah sampai border sekarang ni. Kita nak pergi cop pasport dulu untuk 2 negara, Thailand dan juga negara Malaysia kita ini. Selesai sudah kita punya urusan, kita masuk Thailand. Sekarang kita dah masuk Thailand. Sawadikap. Welcome to Thailand. Sawadikap, kamsukap. Perasaan encik sekarang, barang pertama yang dibeli di Thailand. Ya. 40 baht. Satu 40 baht. 40 baht. Ya, 40 baht. 40 baht. 40 baht. Di sini kita akan tukar bas. Kita naik bas mini Thailand pula. Baru kita boleh ronda-ronda di sana. Welcome to Satun. 100 baht. Okey, kita akan naik bas kita. Bas mini wilayah. Made in Thailand. Ada budak sini. Apa nak rasa sejuk dah, lagi padu sejuk ada. Bas mini wilayah. Kita akan naik bas jalanan dalam 4 jam terus sampai ke Krabi. Bagi Kak B ataupun bagi BB. Kak B tu Kak. Thailand ni ada 77 wilayah ataupun 77 negeri. Satu Thailand. Tapi sebelah selatan saja ni 14. Satun salah satu, haknya itu daerah salah satu daripada 16 daerah yang Songkhla punya. Kita ada dekat Satun.
Thailand ni banyak 7-Eleven guys. Orang Malaysia memang suka pergi sini sebab ni dia orang nak beli burger. Itu je pun. Ni burger viral yang dicari-cari oleh pelancong-pelancong Malaysia untuk pergi ke 7-Eleven di Thailand. Tapi sedap lah, lembut burger. Macam komputer. Thailand kita terus tulis jadi bahasa Thailand sebab kita ada core kwai. Thailand ni dia 44 huruf. 44 huruf. Lepas tu A, E, I, O, U bahasa English. Thailand ada 32 huruf. Campur bunyi dia tu. Lepas tu Thailand punya pula 5 melodi. Contohnya sera, baju. Kalau sera, tika, harimau. Kalau sera, tika. Tulisan sama, cuma kita punya melodi tak lain maksud. Susah belajar bahasa Thailand. Ya, tone dia punya tone dia. Masih ada lagi orang asli, tapi orang asli sekarang dah pakai handphone dah. Kita berhenti lihat dulu, makan dan solat di sini di kawasan art mereka. Kalau kau nak tahu, kat Thailand banyak benda ni. Lepas tu di atasnya seolah-olah macam bola. Ni tempat duduk tempat. Ni lunch kami. Apa ni? Celup. Ni celup. Uncle ni jual loteri. Uncle, okay. Pada waktu ni kita semakin menghampiri bandar Krabi. Hampir senja, hampir pukul 7 petang waktu Malaysia lah kali kokan. 7:04 waktu Malaysia. Sampailah kita ke Krabi. Perasaan sekarang sampai belum? Kita berada di Krabi, Pekan Krabi. Setelah perjalanan yang kita tempuh hampir pada pukul 12 tengah malam tadi sehingga pukul 7 malam waktu Malaysia, Krabi. Thailand. Ini pantai Aonang. Sekarang kita nak pergi makan. Kita sekarang berada di Aonang. Landmark. Kita nak pergi cari kedai makan. Lepas tu nak tengok show, fire show. Lepas tu baru kita pergi ke hotel kita. Ketika ini kita berada di Nightlife Landmark Aonang. Sebuah pekan yang berhampiran juga dengan Krabi, dan di sinilah kita akan bermalam. Sebelum tu kita jalan-jalan dulu, cari apa yang patut untuk dimakan dan juga cuci-cuci mata. Kot-kot ada benda yang kita nak beli untuk dibawa balik ke Malaysia. Muka tak mandi semuanya. 600 baht, RM89. Welcome. Kita berada di kedai makan halal. Di sini banyak juga makanannya, ada yang halal dan ada yang tak halal. Tapi kita sekarang berada di bahagian yang halal untuk kita makan malam pada malam ini.
Oh ada. Selesai makan malam, kita jalan-jalan kat pekan ni. Tengok kepala buaya pun dia orang jual. Tempat hebatnya. Kalau siapa-siapa nak beli, bolehlah makan. Mana tahu boleh jadi buaya pagi power lagi. Alhamdulillah sampai pun kita ke Hotel Mechorat untuk kita bermalam di sini. Akhirnya tepat 11 malam. Sinilah tempat kita bermalam untuk selama 3 hari 2 malam. Muka keletihan. Wajah-wajah penatan. Wajah-wajah tak mandi 24 jam. Wajah-wajah kepenatan. Wajah-wajah kepenatan. Akhirnya kita dapat masuk ke bilik kita. Inilah dia view dalam bilik hotel penginapan kami. Oh, kita ada party. Okey, kita punya bilik. Ini bilik kita. Pagi dari Krabi, Aonang Krabi. Ini suasana pekan Aonang pagi hari. Ada bukit hotel kami, 7-Eleven, The McD, Bani Resort. Canggih kereta. Tak ada pintu. Ini adalah suasana pagi di pekan Aonang. Nampak kawasannya tenang je sebab biasanya pada waktu ini orang tak bangun lagi, dia orang semua masih tidur. So kita siap-siap untuk bergerak untuk pergi sarapan, dan juga kita nak pergi ke trip pertama kita, iaitu kita menjelajah pulau, hiking dan juga snorkeling. Tapi kalau nak makan keropok-keropok, boleh pergi dekat Sungai siap-siap. Itu dah standby untuk makanan ikan. Okey. Inilah keadaan kalau waktu pagi dekat sini. Memang banyak kedai-kedai yang tutup lagi. Semua sudah tidur. Nanti nak bangun balik jam 12 tengah hari. Jam 12 tengah hari baru bangun balik kedai-kedai ini. Sebab semalam lewat kan, terus lewat buka pagi ni. Inilah kawasan Aonang. Aonang ni dia ada 3 mungkin saja yang area ni 100% Islam penduduk. Ada 2 masjid besar-besar. Masjid Longheng 1, Masjid An-Nur 1 lah yang besar-besar. Yang ada dekat kita minum dulu di kedai Bidadara Cafe. Hari belum siap Makan. Okey, ini dia sarapan kita di pagi hari, roti telur. Okey ah. Sepe separuh roti telur. Pagi ni kita akan ke snorkeling. Kita akan jelajah 4 pulau untuk island hopping kita sama grup outing. Let's go.
kita akan pergi ke beberapa pulau, kita akan snorkeling dan kita akan pergi tengok gua menaiki bot tongkang nelayan ni. Wah, besar gila bot dia. Alhamdulillah, semoga semua selamat. Okey, kita gerak ke island hopping, snorkeling yang pertama. Tapi kita gabung gua buat daya. Dalam perjalanan kita pada kali ini, kita akan disajikan dengan keindahan pulau-pulau di sekitar Krabi yang begitu cantik sekali, nyacak tegak macam tu ha. Rupanya boy, memang mantap sungguh pulau-pulau di sini, cantik-cantik sungguh dia punya pulau. Lokasi pertama kita ni namanya is Railay Beach, kalau tak silap saya lah kan. Lokasi pertama kita ialah gua. Kita akan lokasi pertama kita ni, kita akan pergi ke gua. Gua ni tak ada lah. Gua dah ini. Enggak hiking. Kita akan masuk gua. Pas masuk gua, kita pergi snorkeling juga. First masuk gua dulu. Gua cahaya sama. Gua cahaya sama. Dekat sini dan juga di pulau-pulau sekitar kawasan ni, tempat dia cantik macam sekarang. Ada gua-gua macam ni. Dan lokasi ni memang sesuai untuk kita semua tengok dan lawati, sebab dia tak perlu nak hiking sangat. Kebanyakan pulau-pulau di kawasan sekitar ni semuanya macam ni. Ada tempat-tempat rehat dan kadang-kadang ada kedai minum di bawah ni. So kita layan sampai hujung. Okey, kita hiking dulu sebab kita nak pergi ke dia punya viewpoint. Trek boleh tahan juga memecah ni, tapi layan. Untuk mendapat view yang cantik, kita terpaksa susah payah dulu. Okay, let's go. Kita punya pendakian bukit di Pulau Krabi ni mencabar sekali. Nampak keadaan. Akhirnya pendakian yang sukar itu berbaloi dengan pemandangan yang super padu. Alhamdulillah. Kita dah pergi gua, kita dah hiking ke puncak. Kita hiking yang mana tadi? Atas tu kita hiking. Oh, padu. Kita nak pergi snorkeling ke pulau. Let's go.
Kita bergerak pula ke lokasi kedua, iaitu kita nak pergi ke Chicken Rock, iaitu kawasan sebuah di tepi pulau di mana kita boleh snorkeling di sana. Dikabarkan ikan di sana begitu tak sabar menunggu kehadiran kami untuk memberi mereka makan. Okey, kita mulai dengan terjunan tiruk daripada peserta pertama dan juga peserta kedua. Alright, jom kita snorkeling. Kita tengok ikan sini, ikan jenis apa yang ada. Let's go. Kita layan bagi ikan makan. Pada waktu sekarang mereka tengah lapar. Nampak tu berkerumun macam piranha mereka ni. Tengah meleka-leka seronok bagi ikan makan ni kan. Kita tak sedar yang sebenarnya kita sedang dibawa arus yang agak deras juga di kawasan ini kan. Walaupun rasa macam sekejap saja tengah bagi ikan makan, tapi sebenarnya arus itu telah membawa sampai ke Bot Tongkang sebelah, agak jauh juga. So kita kena kembali semula ke jalan yang benar. Nampak tu sahabat kita dikerumuni oleh peminat-peminat tegar dia, berebut-rebut nak minta sign autograf. Kita bagi ikan makan. 1, 2, 3. Apa kata-kata hari ni, hari jadi? Selamat hari lahir. Tak pernah hari ni. Saya ucap untuk awak pula besok. Hari ikan ni dia awak. Roti. Ini adalah pulau apa? Pulau Ayam. Pulau Ayam, Pokai Island. Pokai Island lain Malaysia. Itu apa aktiviti kita? Hiking bukit apa? dah pun dah. Handphone kaki dah. Okey, selesai kita snorkeling, kita sekarang bergerak ke lokasi ketiga, iaitu kawasan yang diberi nama Tailweg. Sepatutnya kita datang pada waktu air laut ni tengah surut, sebab dia akan menampakkan pasir yang memutih seperti pantai Maldives yang akan menghubungkan antara dua buah pulau
di kiri dan kanannya, dan kita boleh berjalan kaki di antara dua buah pulau ni. Jom kita pergi ke pulau sana, jalan sana. Ombak pun pada waktu ni agak kuat juga. Tu menyebabkan saya pun kedebab jatuh. Nasib baiklah telefon ni telefon mahal. Walaupun masuk air laut tapi masih mampu bertahan sehingga kini. Pasir dari sini sampai sana. Okey, lepas tu dia hubungkan ke pulau sana. Okey, lokasi terakhir kita adalah kita pergi ke Foda Island. Kita dah pergi 4 pulau tadi, iaitu pulau yang pertama kita tour, pulau kedua kita snorkeling, pulau ketiga kita menikmati antara pulau ke pulau. Pada pulau keempat ni lah pulau ni, Pulau Poka, mana pulau ni kita berehat dan makan-makan. Kita gini nasi tom yum putih, telur mata kebab. O'clock. 10 minutes. Oh, dah boleh balik. Bang, anak bang, cepat. Panjang juga dia. Nampak ni? Hero. Kita naik lori. Tak ada yang biasa, nak luar yang biasa. Oh. Kita akan naik lori ke? Immigration, pejabat immigration. Anda semua didapati tidak bawa pasport. Toilet. Manakah anda semua tak bawa pasport, so kita akan hantar anda ke immigration Thailand. Ya. Sediakan duit ya. Sediakan duit. Sampai. Dan kita nak pergi mandi kolam apa? Kolam renang.
Okey, balik je daripada laut, kita sambung pula di kolam renang hotel kita. Sekarang kita berada di pantai Aonang. Kita nak tengok sunset, tapi awan gelap, so nampaknya tak adalah sunset kita pada hari ini. Datang daripada Rombaya. Oh, welcome back Fire Show team. Nasional. Kita naik tuk-tuk, yes. Kita sekarang ada sebuah masjid besar dan indah sekali. Dia ada pusat, ada sekolah, dia ada. Assalamualaikum guys. Pagi ni kita ramai-ramai ni semua nampak ni. Ramai-ramai ni semua ada abang kita ni. Kerja gila. Orang pergi holiday, aku pergi jogging ni, naik bukit. Hiking. Okey geng, aktiviti terakhir kita iaitu hiking di Khao Nong Nak Trail, Nature Trail. Okey, kita hiking jam 4 pagi, kita gerak. So target kita ialah nak tengok sunrise, tapi cuaca tak begitu mengizinkan. So kemungkinan besar kita hanya mendapat kabus sahaja. So kita layan je lah trek ni macam biasa. Kita layan hiking macam biasa. Andai ada lah. Kalau tak ada, itu bukan rezeki kita. Dan kita sudah pun sampai ke viewpoint dia. Nampak tu kabus. Kita dah sampai puncak bukit ni, tapi kita dapat kabus ni. Pendakian diteruskan hingga ke puncak walaupun hanya ada kabus saja, tapi matlamat harus jelas. Kita harus sampai ke puncak untuk menandakan kita hadir di sini. Itu dia, nampaknya view semakin terbuka. Kita tunggu sekejap lagi. Walaupun hanya nampak kabus, tapi tanda hadir harus ada. Inilah dia view dia, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, syukur kita telah berjaya sampai ke puncak bukit ini dan dapatlah view sedikit terbuka. Perlahan-lahan kemudian dia tutup, dia buka lagi, dia tutup lagi, gitulah seterusnya. Dan inilah video dia, view yang kita inginkan sebenarnya. Jaya.
hujan lah. So kita nak pergi waterfall ni, tapi hujan kan. Okay. Sekarang cuaca tengah hujan, so kita layan je hujan ni. Yuk. Hujan. Kita sekarang layan hujan. Tak pakai baju. Mak hujan. Balak kita lintas. Balak kita. Ini kita Pam Nam Yat. Wow, awak nampak dia. Inilah air terjun yang kita cari selama ini. Kita berjaya. Mata Naga namanya itu ni. Oh, cuma ini dah yang digelarkan air terjun Mata Naga. Nampak tu. Alright, kita naik pagi tadi. Okey. Berakhir sudah kita punya pendakian ke Kung Krab Kap. Kung Krab Kap. Hill. Boleh lah. Ada hill sikit. Ketinggian hampir 500 meter. Cepat-cepat. Terus masuk bilik, mandi-mandi, keluar terus. Karena kau nak dia lagi dia jangan tentu boleh. Misi gagal. Last kita membeli belah di 7-Eleven Thailand. Lepas dia ni. Betul-betul dia borong tu. Betul satu kereta ni. Tangan masih dalam poket nampak tu. Nampak tu. Tangan masih dalam poket pula. Beautiful Thailand. Cerita hari ni 7 hari bulan. Apa ni Jijo. Jijo 8 hari bulan besok. Lepas tu ziarah 11 hari bulan. Wow. Last kali adik Zakwan 14 hari bulan. Okey, kita sekali nyanyi birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดนะคะทั้ง5คนนะคะขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ bahagia sehat selalu. Sehat itu mahal, tak sehat tak boleh naik bukit. Happy birthday. Okey, terima kasih semua, ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย Krabi.
Terima kasih grup O-Team, terima kasih semua yang terlibat dan terima kasih kerana menonton video ini.